Uish, teruknya muka aku. Ya Allah. Good morning guys. Hari ni aku dekat Gunung Lambak, dekat Johor, right? So orang Johor tahulah Gunung Lambak ni dekat Keluang. Baru je mula trek ni dan sampai part yang tangga dan pacak ni. Dah start tangga-tangga and nampak so dan pacak lah. Okay. So Gunung Lambak ni bagus sebab kita boleh hiking anytime. Tak perlu ada nak apply permit. So anytime kita boleh datang. So Gunung Lambak this morning. Ya, ini kelebihan Gunung Lambak. So kita tak payah nak prepare lama sangat. Nak apply permit, leceh. So Gunung Lambak ni rasa tiba-tiba dapat wahyu nak panjat. Kita panjat. Dapat wahyu guys malam tadi. Aku tak boleh tidur. Okay. First 200 meter. Total dia berapa meter Aku pun tak check. Tapi tak apa jauh lah. Tak salah, tak sampai sejam dah boleh sampai puncak dia. Aku pun tak sure dah berapa kali aku naik Gunung Lambak ni. Tapi tak adalah banyak kali sangat. Ada orang sampai tak nak kira. Cuma aku dah lupa lah berapa kali aku naik. So, hari ni ini adalah first time aku hiking lepas aku balik daripada Everest. Aku balik Everest lebih kurang sebulan yang lepas. Sebab aku balik sampai Malaysia pada 26 Mei. Hari ni dah 1 Julai. So, lebih kurang sebulan. And itulah tadi aku tunjuk bekas kat muka aku ni. Ini adalah frost nip, iaitu beku lah. Aku punya kulit aku beku disebabkan terlalu sejuk. Dan beku ni aku dapat masa I think on summit day dekat Everest. Memang sejuk sangat masa tu. Between -20 to -40 depend on angin. Kadang-kadang angin kuat, kadang-kadang angin sejuk, angin slow. Bila angin kuat -40, lebih kurang lah, tak adalah tepat sangat. Kita orang pun agak-agak je. Dan bila angin slow without angin pun -20 lebih kurang. So ini aku dapat dekat muka aku, frost nip. Tak sakit, tapi dia asalnya macam luka tau. Dia macam luka, macam korang luka accident tu. Tapi dia tak sakit. Dia parut apa, dia berkuping, nampak macam luka lah. Cuma rasa macam kebas-kebas macam tu lah. So hari ni aku dah lama sangat tak buat video untuk channel aku ni. And sebenarnya aku punya last video ialah lebih kurang bulan 4 hari tu. Sekarang dah bulan Julai guys. So aku rasa dah dekat 3 bulan. Sebab aku ada
first, itu hari aku dekat Everest, ambil tempoh yang lama. Jadi sepanjang dekat Everest tu, aku tak upload sebarang video. Walaupun sebenarnya aku ada je shoot video dekat Everest. Tapi for now, sekarang ni bulan Julai, aku tak upload lagi, tak publish lagi video-video di Everest. Disebabkan itu hari aku ke Everest adalah bertujuan untuk merakamkan satu dokumentari, okay, yang akan ditayangkan dekat Astro dan juga RTM. And so aku decide, dan juga atas perbincangan dengan producer video YouTube aku kena hold dulu sampailah dokumentari dah rilis dekat Astro. Ini apa? Checkpoint Selamat datang ke Gunung Lambat. Oh, ini dia punya simpang Aisyal. Sana jalan turun. Ini naik. Ini simpang simpang yang ini Ini jalan yang turun Ini jalan naik. And ini jalan turun. Ini shoe, ini shell. Shoe shell. So, video untuk YouTube aku akan keluarkan selepas dokumentari keluar nanti pada bulan kemerdekaan. Maybe kita akan, Astro akan release kita punya dokumentari antara 31 Ogos hingga 16 September. So, that's the plan lah. So, aku minta maaf sangat sebab memang aku dah almost 3 bulan tak ada video. Sebenarnya aku ada je video-video sebelum ni. Sebelum ni aku masa training untuk ke Everest, aku ada pergi Kinabalu, Multi Peak, aku ada pergi Swiss dengan France untuk climbing. And ada juga video aku pergi India untuk training. So video-video tu semua aku tak dapat publish disebabkan aku punya portable hard disk crash, guys. Aduh, sedih gila. Aku punya portable hard disk. So bila aku dah shoot video-video ni, aku akan simpan dalam satu portable hard disk lah. And itu hari aku bawa aku punya portable hard disk ni dekat Everest. Aku ingatkan masa dekat base camp, aku ada masa untuk edit lah video-video ni. Sekali aku buka aku punya hard disk tu dekat laptop aku, tak boleh buka. Aduh, crash. Kecewa, guys. So maksudnya aku punya video, semua video aku cakap tadi, ada banyak jugalah hiking yang lain tak dapat aku publish, tak dapat aku release. Aduh, kecewa. Banyak waktu aku punya video tu, mungkin boleh cukup dalam 5-6 episod punya, maksudnya 5-6 minggu lah punya konten. So since that aku tak ada video sampai sekarang. Itulah cerita dia. So memang rugi lah. Dan almost 3 bulan aku tak ada new video dalam channel aku. Sebab aku ni pula, lalu mana ni? Kiri. Okey, ada 2 laluan. Puncak laluan awam. Ini laluan ekstrim. So kita ekstrim lah. Okey lah. Layan makcik-makcik belakang ni. Apa dia? Kita nak hiking relax-relax je, santai-santai hari ni. Right. So, kita lalu laluan ekstrim. Ekstrim tak adalah ekstrim sangat sebenarnya, cuma dia steep lah sikit. Tapi dia pendek kan jalan ni kan. Berapa lama untuk naik sampai puncak? Setengah jam dari sini? Okey, oh tak jauh. Alright. Besarnya pokok ni. Oh, besar, guys. Ini nama dia pokok meranti. Aku kenal pokok ni. Macam mana nak kenal pokok meranti ni?
ialah dekat batang dia tu. Nampak barik-barik tu. Apa kau nak panggil lah, garis-garisan ni. Ini adalah pokok meranti yang baguslah nak dibuat perabot, nak buat rumah. And pokok meranti ni dia ada buah tau. Kita tengok ada tak kat bawah ni. Buah dia, dia macam capteh. Korang tahu capteh? Dia ada musim dia berbuah sebenarnya. Dan kalau kita campak, dia jadi macam helikopter. Dia punya buah dia. Dia ada daun sekali. Helikopter dia berpusing. Aku rasa sekarang mungkin sebab bukan musim buah dia, aku tak nampak. So korang check lah. Pokok meranti besar guys. Okay, hari ni aku punya video ni random je. Disebabkan aku pergi hiking, so kita buat video lah. Aku punya masalah ialah, walaupun aku ni ada YouTube, aku tulis, aku gelar diri aku ni YouTuber, tapi aku tak pergi mana-mana semata-mata untuk buat konten. Macam itulah. Kadang-kadang kan, yalah as a YouTuber, kita kena buat konten lah kan. Tapi pada sebenarnya semua video-video aku yang ada dekat dalam YouTube ni dah ada 400 lebih video. Kesemuanya ialah video-video yang aku memang ada trip. Aku pergi cycling, aku pergi mendaki, dan disebabkan kebetulan aku pergi, maka aku buat video. Jadi aku tak buat macam aku nak pergi hiking semata-mata untuk buat video. Itulah dia punya cerita dia. Cuma adalah juga sikit kadang-kadang konten-konten yang memang aku buat. Contohnya ialah konten tips, nak share apa-apa tentang mendaki, training. Yang itu memang aku buat konten lah. Maksudnya aku buat video tu semata-mata untuk konten. Okay? Tapi dalam video-video hiking trip aku cuma buat video mengikut apa yang kat mana aku pergi, situlah aku buat video. So kita nak sembang apa hari ni. Maybe aku nak share sikit. Satu, aku dah cakap tentang YouTube aku. Yang kedua, aku nak share sikit tentang Everest hari tu. Semua orang tanya aku, bang, bila nak keluar video? Macam aku cakap tadi, aku tak boleh keluar video waktu sekarang. Tunggu dokumentari keluar. Korang kena tengok dokumentari ni guys. Dan sebab untuk buat dokumentari ni bukan senang, okay? Dan bukan murah. Aku akan cerita juga macam mana aku dapat peluang pergi Everest, dan mungkin sikit-sikit cerita tentang Everest. And hari ni aku shoot pakai iPhone je. Aku sebenarnya sebelum ni aku gunakan GoPro Hero 8. Okay, 8. Dah lama lah. Tapi satu hari tu yang Hero 8 ni macam dah teruk sangat, dah rabak dah. Ada yang pecah. Dia punya tempat bateri dia pun dah tak ada cover. Aku sampai tampal pakai plaster. And then aku beli GoPro Hero 9 second hand. Tapi aku dah pakai pergi India, aku dah pakai pergi Swiss, Kinabalu dan sebagainya. Tapi tak lama lepas tu rosak. Aku beli Hero 9 tu pun second hand. Biasalah guys, kita ni marhain beli second hand je. Aku tukar view supaya kita boleh nampak view kat depan. Kalau tak tengok muka aku je kan, orang pun komplain. So Hero 9 tu dah rosak. And for the first time untuk pergi Everest itu hari, aku guna DJI Action 6 nama dia. Dia punya action camera dia macam GoPro tapi dia DJI lah. And bagus. Aku puas hati guna DJI tu, dan aku dapati even better berbanding GoPro. First kali dia punya features dia, aku boleh lock macam professional camera. And bateri dia pula tahan lama. Sepanjang aku mendaki,
daripada base camp sampai ke puncak dan turun balik, aku bawa 4 bateri untuk aku punya ialah disebabkan kita orang buat dokumentari. Sebenarnya aku bawa 3 kamera, 2 kat aku dan 1 kat Sherpa. And daripada aku punya, aku cuma gunakan 3 je bateri. So okey lah. Di mana yang okey guys? View macam ni ke? View tengok jalan? Tengok jalan macam ni. Alright. Aku sebenarnya ada DJI punya kamera itu tadi aku cakap. Tapi hari ni aku gunakan aku punya iPhone sebab sebenarnya DJI aku dah tak ada. Aku DJI Action 6 tu aku hadiahkan dekat aku punya Sherpa sebenarnya. So sekarang aku tak ada kamera. Probably aku akan beli new kamera DJI juga, Action 6 juga untuk aku guna. Maybe next week ke. Jadi itu plan dia lah. Alright. So, what's the story? Okay, sambil-sambil tu kita tengok view. View dia macam ni lah. Biasalah hutan Malaysia. Nampak pokok-pokok, trail, naik, ada tali, hutan tebal, tak nampak apa. Dan ini dah pukul, aku rasa pukul 9 macam tu. Tapi nampak macam gelap disebabkan kita terlindung oleh daun-daun pokok-pokok ni. So, for my YouTube, for my channel, kita sembang pasal tu sekejap. Aku still macam aku sepatutnya improve ataupun upgrade aku punya video lah dekat YouTube ni. Sebab bukan banyak feedback tadi, sebab kita dah tengok banyak YouTuber lain memang advance lah diorang punya video. Korang boleh tengok Fikri Zamri, Zaharis, dulu ada Amir Arsyad. Dia punya video dia gempak-gempak lah kan gitu. Tapi aku until now, aku punya video ni semua aku punya expedition, cycling ke apa, aku punya video macam biasa-biasa je kan. Aku tak ada editing gempak-gempak, color grading gempak-gempak, ataupun macam buat cinematic video yang mantap-mantap. Sebab first aku memang bukan videographer lah. Aku ni hikers biasa yang try buat YouTube channel. Aku rasa korang pun tahu kisah bagaimana aku bermula buat YouTube channel ni. Tapi itu bukan alasan sepatutnya aku improve lah dan upgrade. Tapi somehow untuk aku upgrade boleh, cuma dia akan ambil masa yang banyak. Boleh je, aku dah belajar pun buat color grading, dah buat. Kadang-kadang tu aku buat jugalah cinematic video, B-roll. Tapi aku macam lebih suka konten yang macam ni, yang raw, yang goyang-goyang-goyang kan. Yang raw, menunjukkan keadaan sebenar kita waktu kita hiking, waktu kita cycling kan. Sebab aku tak sure korang rasa macam mana. Okey tak aku buat macam itu? Ataupun korang memang nak video yang betul-betul cantik lah kan. Sebab kadang-kadang aku dapati video yang cantik sangat ni dia tak menceritakan keadaan sebenar dekat tempat tu. Which is kalau kita pergi, kita tak nampak pun ataupun kita tak dapat pun pengalaman ataupun view yang digambarkan dalam video tersebut. Aku lebih suka tunjukkan keadaan sebenar. Kalau cantik, cantiklah. Kalau tak cantik, tak cantiklah. Aku tak cuba untuk mencantikkan yang tak cantik supaya menarik perhatian penonton ataupun menarik orang ramai untuk pergi kat tempat tu. Macam itulah. So, aku lebih share aku punya experience berbanding view. Okay, view. Maybe yes lah, view kita kena share, tapi sebab itulah experience dia. Cumanya, what say you? Okay tak kalau aku continue that kind of style of video, ataupun kau nak aku buat lawa-lawa betul-betul? Boleh je, tapi dia akan take time lah. Alright.
So that's it about aku punya video-video dekat YouTube ni, dekat channel ni. So now we move to another topic about aku punya recent expedition, which is Everest.